Aku tak pernah cakap pun yang aku minat brand Jepun sahaja. Okay, aku tak pernah cakap pun. Aku minat juga KTM. Aku minat juga a few model lah daripada brand Jepun. Aku pernah bawa MT-09, aku pernah bawa Z9. Tapi aku tak pernah bawa lah motor CX motor, tak pernah. W motor pernah, tapi motor kecil-kecil je lah aku pernah bawa. Tapi memang sebenarnya korang kena faham, aku memang minat design Z9 ni. Dan Z650 ni dia seakan-akan dengan Z9. Okay. So saya cakap kakak lah, aku minat motor, aku kena beli motor yang aku tak minat. Itu yang bagi aku macam, so aku beli motor yang aku minat lah. Okay, untuk telescopic fork okay, aku boleh cakap telescopic fork Kawasaki memang bagus. Sebab ramai sangat skeptical dengan Kawasaki punya fork lah kan, sebab dia tak pakai USD. Okay, tapi untuk Kawasaki dia okey. Sangat-sangat orang, so, kalau tengok kat luar negara ke apa ke pun, diorang tak pernah komplain pun pasal fork. Sebab apa? Sebab fork Kawasaki dia okey. Teleskopik dia okey. Cuma kalau compare dengan USD fork ataupun USD fork Kawasaki ni, memang USD fork Kawasaki lagi lebih baik. Cuma kalau dia teleskopik dia cukup bagus. Okey.